semua, Darling, Didi, Shazri dan Nishman. So far, everybody, are you guys enjoying the show? So far, kita punya komposer-komposer, okay tak diorang punya performance? Mantap. Amazing. Dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Ayo, seterusnya persembahan yang kelima dengan lagu pujaanku dari Masdo. Ayo kita persilakan Aiman Hakim, Bella, Keka, Khalid dan Max Brandon. Dan cahaya pagi menyapa dirimu, ukir senyuman manis di pipimu, pujaanku mengapakah kau termangu raut wajahmu mencerminkan sesuatu. Curahkan rasa menyapa dirimu, ukir senyuman manis di pipimu, pujaanku. Selain yang mengundi namamu, jangan pernah kau ragukan cintaku. Relung hati ini cuma ada kamu. Tepukan gemuruh untuk Aiman Hakim, Bella, Keka, Khalid dan Max Brandon. Jadi dah ada ke jumpa pujaan di dalam hati? Dah ada ke belum? Interview dia lah. Belum habis lagi persembahan kita. Ada lagi untuk persembahan yang terakhir, persembahan yang ke-6. Ayo kita saksikan lampunya. Wow, ada yang buat Mila, ada yang buat tinggalan retro. Persembahan lagu ni tergamaknya kalau kita tak nyanyi kat sini. Tergamak lagi kalau Muna Bella nyanyi. Tapi tak apa, kita bagi dekat Halida Ramli, Maria Fendi, Melinda The Duo, Shadwil dan Shahira. Melinda. Baru sedap. Melinda.
Kita kalau kita hilang suara seminggu. Tapi sekali lagi kita berikan tepuk tangan gemuruh untuk Halida Ramli, Mara Fendi, Melinda Dadio, Shanri dan Syahira. Dan itu dia kesemua 30 orang bintang peserta yang telah terpilih untuk bersaing di pentas Raise the Star Malaysia. Berikan tepuk tangan gemuruh untuk peserta kita. Wow, kalau saya sendiri saya akan jadi keliru macam mana nak pilih di antara 30 peserta yang hebat ini. Tapi sebenarnya bakat mereka bukan biasa-biasa dan kita akan lihat lagi di pentas Raise the Star macam mana bakat mereka akan lebih digilap lagi, okey? Dan seterusnya sila berikan perhatian anda kepada skrin di hadapan. Ada sesuatu yang kita ingin tunjukkan kepada anda. Ayo. Guys, Baby Son, diorang pasti menyanyi lagu saya. Ajay, siapa tak mahu lagu I? Jangan rebut, ada 30 peserta. Tapi siapa yang akan menjadi pilihan mereka? I got this. Hey, I got this. I already know. 5 komposer tapi 1 juara. From small screen to big screen. Anda juga mampu mengubahnya. Raise the Star Malaysia. Eksklusif di sini. Wow. Walaupun kata tadi macam ini bukan competition, tapi gaya promo macam tidak ya. Siapa yang akan nyanyi lagu saya? Wow. Adakah peserta kita akan dapat memilih juga lagu siapa yang mereka ingin nyanyikan? Selain daripada komposer pilih mereka memboleh pilih komposer. Banyak persoalan sebenarnya yang bermain di fikiran dan siapakah yang akan menjadi peserta kesayangan untuk Raise the Star Malaysia ataupun bakat yang macam mana akan lebih digilap. Dan saya rasa ini sangat-sangat keputusan yang memang boleh mengelirukan sebab kesemua 30 peserta yang telah pun disaring semuanya hebat belaka. Tepukan untuk diri korang, 30 peserta yang berjaya. Sebab waktu audition saya sendiri ada, masa yang the 100 tu saya dan Daniel together, kita orang pun confused macam mana nak pilih ni. Semua boleh nyanyi, semua suaranya yang selesa. Tapi of course, komposer kita lebih tahu dan dengan itu kita akan terus beralih ke sesi soal jawab bersama komposer kita dan juga orang-orang kuat Astro. Ayo kita persilakan. Saya ingin menjemput dengan segala hormatnya Idlan Zahari, Ajay, Ikwan Fatana, Audi Mo, Sheila Amza, Aina Abdul dan of course pengacara kita kena ada juga Alif Saltar dan Sherry Al-Haddad. Banyak soalan nak kita tanya ni. Daripada saya ada, dari rakan-rakan media ada, kontestan ada nak tanya pun boleh lah. Tapi tu saya takut macam alamak, kangen kena mak ni. Wow, nama-nama besar di hadapan saya. Wowza. Okay, selalu kalau apa-apa kita kena tanya mastermind dahulu. Okay, of course kita kena tanya wakil daripada manajemen sendiri, Idlan. Kita tahu so far kalau macam dekat Astro baru je habis dengan Big Stage Alpha. Lepas tu ada lagi rancangan reality lagi tambah. Orang macam aduh, rancangan nyanyi lagi. Jadi mesti kita nak tahu apa sebenarnya key point yang boleh membuatkan Astro nak keluar dengan konsep Raise the Star. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada para hadirin dan juga para media kerana hadir untuk press conference Raise the Stars Malaysia. I think tadi kita semua dapat something special lah dengan kita lihat 30 peserta kita. Thank you so much for the performance tadi. All the best for this show nanti. Alhamdulillah. I think for kelainan, right, what makes Raise the Stars Malaysia lain, I think the show format focus on the creation of the music itself. Komposer kita yang melahirkan satu karya, satu lagu khas untuk peserta-peserta kita. So kat sini kita akan melihat para peserta kita berebut mendapatkan satu lagu khas yang dengan harapan dapat mengangkat mereka sebagai penyanyi luar biasa di Malaysia nanti. Betul, saya setuju sangat-sangat. Berikan tepuk untuk Ilan.
Sebagai point of view saya sebagai seorang penyampai radio, sebenarnya antara peserta-peserta ni dah pernah saya interview sebelum ini. Suaranya bagus, bakat ada, tapi tak ada platform dan juga lagu yang tepat mungkin ataupun peluang keemasan untuk menjadi seorang star, bintang. Dan momen tu sebenarnya ada di sini di Raise the Star. You guys at the right place. Bukan untuk diri sendiri juga, untuk bukan untuk Astro. Dan satu lagu sebenarnya kalau cakap pasal creation of music ni bukan senang. Kita nak fikir sebab untuk saya yang tak tahu baca note apa-apa, macam manalah orang buat lagu, macam manalah boleh dapat dia punya ilham tu. Dan juga satu lagi yang penting adalah daripada segi hosting. Kalau hosting, come on, Sherry Al-Haddad dan juga Ali, diorang macam kita orang punya turn ke? Nak cakap apa pasal hosting? Ya, hosting. Ali sebenarnya nak cakap kepada 30 orang peserta ni. Yes. Okay. Masa Alif dengan Sherry duduk tadi, kita orang dah tengok, we've been doing this for so many years tau. Kita orang dah melihat ramai sangat bakat-bakat. And Alif nak bagi tahu, on the left here, Alif dalam industri ni for 20 years. Trivia, Audie Mock wrote my first song. Okay, Audie Mock wrote my first song. Yang sebelah kiri ni, kalau dia boleh buat rak, letak dia punya piala-piala semua, perlu satu banglo. Okay. And on siapa? Tak tahu siapa, tak kenal lah. On the left, you know, all these are amazing artists and amazing composers. So Alif dengan Sherry dekat sini nak bagi tahu kepada korang semua, this is an opportunity, satu peluang yang korang tak boleh lepas. Korang kena betul-betul exploit dan take advantage of these people. Ini adalah masanya. Mana lagi korang nak dapat lagu daripada Ajay for free or daripada Audie Mock or daripada Aina Abdul. So korang tak boleh anggap ini aku nak masuk TV je. No. If you need one song from one of them, you will make it, and it will make you a lot of money. So grab this opportunity. Daripada 30 ni, kita nak cari berapa orang je, Sherry? 5 orang je. The next first week kita akan jadi berapa, Abang Ajay? The first week. Probably daripada 30 jadi 10 or 15. 10 or 15. So half of you is gonna go home. Thanks for the pressure. No worries, Audie. You know, so korang kena tahu yang mereka yang ada tengah duduk dekat sini. Yes. It is people want to. Kalau ke zaman Alif dulu, people will die to be here and to be with this very talented songwriters. So korang kena betul-betul ambil peluang. Ada masa je, take them for granted. Take advantage of these people. So you really squeeze them, okay? Betul tak, Sherry? Betul. So, tapi kalau hosting Sherry ada komen macam mana? Macam saya dah host dengan Alif pun dah beberapa tahun. Kami tak pernah dapat lagu pun daripada komposer-komposer ni. So adakah ini akhirnya? Mungkinlah kali ini mungkin ada lagu tambahan sebab mereka dah tengok nyanyian intim kami. Ya. Begitu bersemangat. Boleh lah, kita dah lama nak jadi penyanyi. Kita tak praktis apa tadi, terus nyanyi on point, harmoni. On point, come on. Kenapa markah boleh beri? Range dia besar sangat. Range dia besar. Bawah sampai ke atas. Range saya apa, Range Rover ke? Betul. So kalau hosting, sebenarnya bila kita orang duduk dan tengok tadi, dia macam kita pun fikir macam mana nak pilih daripada 30 orang sebab semuanya mempunyai bakat yang lain dan diorang punya kelebihan tu masing-masing berbeza. Sebab Sherry yang paling best sekali, diorang ni semua bukan dah tak ada masalah pitching, dah tak ada masalah apa. Dan apa yang kami berada di sini untuk mencipta repertoire untuk diorang. Alright? Itu kelainan dia, mencipta repertoire. Ya betul, nanti sepanjang show nanti kita akan dengar 99 kata-kata Abang Ajay. Antaranya satu repertoire. Okay, dah tik satu. Tinggal tik 98 lagi. Okay, nanti tolong seorang setiausaha catat mini mesyuarat. Okay, tapi kan first thing first, antara yang akan bermain di fikiran soalan dia adalah bila dalam banyak-banyak komposer, 5 komposer ni macam mana boleh bersetuju kata okey,
kita okey nak buat Raise the Star ni. Jadual semua padat, semua pun busy. Boleh tak kita nak dengar dulu daripada salah seorang daripada komposer kita ni, macam mana korang boleh macam terbuka hatinya untuk bersama-sama dengan Raise the Star? Apa yang membuatkan macam okey, Raise the Star, saya nak turut serta dengan bila dah diberikan kiranya lamaran daripada Astro ni. Mungkin boleh start dengan Ikhwan. Sebab dua angguk tadi saya macam okey. Okey, sebenarnya ini satu peluang yang sangat besar lah untuk saya sendiri. Sebab saya rasa sebelum saya menerima offer daripada Astro ni, saya dah dengar juga list-list komposer yang diorang dah shortlist kan. So saya rasa sangat bertuah sebab dapat berganding dengan komposer yang sangat hebat seperti Abang Ajay, Wadimo, Sheila Hamzah, Aina Abdul. Mereka ni semua dah menang banyak award kan. Jadi saya rasa sangat kerdil dan saya sangat seronok, excited untuk masuk dalam rancangan ni. Saya rasa sangat teruja. Dan sebab apa satu lagi? Sebab dia bukan rancangan yang kita perlu bertanding. Kita hanya perlu menjadikan artis itu menyanyikan lagu dengan baik. Dan kita pun kena melagukan melodi lagu tu dengan baik, sebaik mungkin untuk menjadikan Raise the Star ni satu produk yang boleh dibanggakan. Lebih kurang macam tu. Wow, terima kasih untuk Ikhwan. Tapi kita dapat dah tengok lah behind the scene nanti macam mana komposer buat lagu. Sebab itu antara yang kita nak tahu juga. Maybe daripada Sheila ada nak cakap something untuk 30 peserta ni bila dah tengok diorang nyanyi tadi. To be honest, saya melihat macam teringat diri sendiri tau bila tengok peserta nyanyi tadi. And I completely understand the nerve. But as Abang Ajay said earlier, apabila kita dah start show ni, kita akan kena eliminate half of them. So no mistakes acceptable for the first week. I'm giving you extra pressure sebab this is the only chance that you would get lah. So the game is on, okay? Yes, the game is on. Tak nak bagi pressure tapi diorang dah pressure dah ni. Tak apa, good pressure. Good pressure. Aina pula mungkin ada something nak beritahu kepada 30 peserta ni dulu sebelum kita buka kepada sesi Q&A. Para media diorang dah ready dah ni. Bagi saya, of course, saya pun pernah berada di tempat mereka, you know, many times. And it's not easy to be anywhere in this industry actually. Jadi saya, first of all, saya salute dengan anda punya keberanian. I think ini adalah pertandingan yang orang kata mempersembahkan 30 dalam minggu pertama kan. Selalu yang terbanyak, betul? Betul. Sebelum ni kita mesti dah ada top 20 ke, top 10, betul. Top 12 ke kan. Ini 30. Jadi tempatnya terhad, unfortunately. But macam saya selalu ingatkan kepada semua orang dan juga kepada diri saya, whenever I'm in a competition, don't just think in the competition, within the competition. Think beyond of the competition always. Sebab apa yang diperdagangkan di dalam pertandingan itu satu benda, tetapi kehidupan anda selepas itu lebih penting. Dan the real judges is netizen. Walaupun kita mungkin ada mungkin tak bersetuju dengan kata-kata mereka, but at the end of the day, they pay our bills. Yeah, and kepada anda semua, top 30, saya doakan yang terbaik, nyanyi dengan baik, nyanyi dengan seikhlas hati, and yeah, I hope, and bagi saya juga untuk berada bersama-sama dengan para komposer ni. Sebenarnya waktu saya first time dapat kerja ni, saya cakap dengan producer, betul ke? Betul ke ni? Sebab saya selalu buat lagu untuk diri saya sendiri saja. Saya boleh kira berapa lagu yang saya buat untuk orang. But I take this as a challenge for me as well, not just for the contestant, tapi challenge untuk saya juga. And I feel responsible to also create a star. So insyaAllah kita doakan yang terbaik. Yes, we all the best. Also untuk Aina dan Audi. Fighting, Ciaya. Maybe something like short and simple. Anything for the 30 contestant. Saya tak pernah di mana kau sekarang. So, tak pernah masuk competition. So, oh, this is your first time as well? Oh, but it's okay. This is not competition, kata Abang Ajay. So,
But to answer your question tadi, macam mana timing semua kan. So this is, aku dah lama buat ni kan, music ni. Betul. Tak pernah saya masuk as a jury or judge. So this was like my bucket list. Wow. So I finally decided to do this because I think I have something to offer to this one of them. Of course. Come on, you are Audi Mo. And we are honored to have you. He's usually very shy though. Kan? Audi Mo. Come So on. we're gonna see the real color, true colors. I see your true colors. Ya, tapi kira Razer Star berjaya memujuk Audi Mo to be on board, okay? Dan seterusnya kita akan bukakan soalan Q&A session untuk para media. Dipersilakan untuk angkat tangan. Kita berikan mikrofon kepada anda untuk bertanyakan soalan. Boleh beritahu nama dan juga daripada publication yang mana? Hello, hi. Assalamualaikum. Airi daripada Astro Gempa. Okey, soalan kepada betul. Production iklan. Okey, kalau kita tengok program baru yang memperkenalkan perspektif yang daripada komposer, mungkin ada cabaran tak sendiri untuk pilih 5 komposer tersebut untuk jadi juri. Dan soalan kedua, kalau kita tengok di pentas akhir nanti akan ada 5 bintang yang akan diangkat dan ada 5 lagu daripada komposer, dan mungkin ada tak juara ke macam mana? Boleh terangkan format itu sendiri. Terima kasih. Hello. Okay. Terima kasih pada soalan. Soalan tu ada two parts. One is cabaran untuk memilih komposer-komposer kita, dan lagi satu ialah apa akan jadi waktu final nanti. So untuk komposer-komposer, I think we are truly grateful kepada 5 komposer yang hadir yang kita malam ni, because they are great composers, award winning, with great let's say achievements and songs. So sebab itu kita orang pilih mereka. We want the best and we feel like they are the best to help us raise the stars. So thank you so much for all 5 composers to help us raise the stars up. But for the soalan tadi untuk pasal final. Betul, final tu. Nak final. Lebih kepada format. Okay, so format setiap minggu akan ada penyingkiran dan setiap minggu mereka akan bertanding membuat dengan lagu-lagu cover dulu. Tapi di episod terakhir mereka akan menyanyikan lagu-lagu yang dikaryakan oleh mereka-mereka, dan yes, akan ada 5 lagu original tapi akan ada 1 juara. Jadi akan adanya 5 lagu original tapi hanya 1 juara yang dicari. Siapakah antara 30 orang korang? Saya nervous, saya dengar pun nervous. Baiklah, seterusnya terima kasih Idlan dan juga wakil dari Astro Gempa. Dan seterusnya boleh persilakan angkat tangan dari rakan-rakan media dan kita akan berikan mic kalau ada lagi soalan from the floor. Anyone? Yes. Hai, Assalamualaikum. Hai sini. Haikal daripada Cosmo. Soalan saya mungkin pada Idlan dan juga mungkin barisan juri ataupun komposer boleh jawab juga. Kalau kita lihat setelah persembahan tadi kan, ada wajah-wajah yang dah familiar dan ada yang wajah-wajah yang dah juara, yang dah ada single. Matlamatnya pertandingan ni macam mana? Nak cari orang yang memang ada single, minta maaf tak laku dan dinaikkan, ataupun bagaimana hal tujuannya? Sedikit keliru. Dan kalau kita lihat wajah-wajah yang ada pada hari ini kebanyakannya tidak kekok, tidak asing lagi dengan pentas. Jadi dijurikan oleh 5 komposer yang berbeza. Pada akhirnya apa sebenarnya yang dicari? Sebab masing-masing kan berbeza kan. Mesti Aina lain, Sheila lain punya penjurian dia. Tapi kata kunci yang dipegang pada akhir penjurian tu apa? Terima kasih. Okey, yang apabila kita lihat muka yang pernah ada, ya, tapi kami fikirkan bakat yang ada pada dia. Alright? Sebagai contoh, Nadira, dia pernah masuk pelbagai royalty, tapi tak pernah lagi diangkat, betul? Jadi industri mempunyai tanggungjawab untuk memastikan yang berbakat itu perlu diangkat. Ya, yang berbakat itu perlu diangkat. Alright? Sampai
kata probably the English word is the matter of time sampai dia tepat pada masanya, ya. So pada kami dalam industri ni, kalau kita biarkan yang berbakat itu pergi begitu saja, so kita nak akan legasi yang bagus dalam industri. So itu matlamat utama sebenarnya Raise the Star ni. Walaupun kita nampak ada muka-muka yang quite familiar, tetapi mereka tak pernah berjaya lagi. Jadi kita tak menjanjikan bulan dan bintang, tapi apa kita janjikan, kita bagi yang terbaik untuk mereka. Wow, begitu deep. Sherry dan Alif, tinggal 97 lagi yang berbakat perlu diangkat. 99 kata-kata Abang Ajay. Malam ni dah dan check sepatutnya 2. korang berterima kasih kepada Astro kerana bagi korang platform. Yes, Ya? betul. Ya. Bukan gemuruh, mungkin dari Plan ada nak tambah lagi? Okey, baiklah. Saya rasa 3 perkataan tu dah cukup. Yang berbakat perlu diangkat. Wow, dan seterusnya dari rakan media, jika ada lagi soalan, dipersilakan. Kita akan bagi mikrofon. Yes. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, saya daripada Viral TV dan juga Borneo TV. Saya ada 2 lah. Okey, pertanyaan seperti biasalah. Setiap pertandingan kita nak tahu hadiah dia. Hadiah dia. Itu paling penting sebelum apa-apa berlaku, kita nak tahu. Okey? Itu saja. Hadiahnya, Sherry kata tadi. Ada kahwin dengan dia. Yang lelaki boleh menang saya. Tak ada lah, gurau je. Sherry, kita bagi kita suka Sherry. Kita love Sherry. Baiklah, daripada segi hadiah ni yang boleh menjawabnya, of course. Sebenar-benarnya. Untuk ganjaran, secara terperinci kami akan beritahu kemudian. Tapi yang paling pentingnya ialah karya cipta komposer. Yes, betul. That is the main hadiah untuk mereka. Yang tak boleh dijual beli ya. Satu karya dari komposer hebat kita yang berada bersama dengan kita pada malam ini. Dan soalan yang seterusnya masih ada lagi ataupun tidak? Atau lebih pada nak fokus one-on-one? Okay, Kelly Azman, let's go. Idan, sorry, kalau ikutkan format bagi program ni adalah slot untuk Give Me The Mic kan? Dan ditukar kepada format untuk Raise the Star ke macam mana? Ataupun ini sekadar program untuk insert saja di Astro? Sorry. Kelly Azman, Assalamualaikum. Penuh aku. Kelly, sampai minta stylist ni tisu. Sabar. Jangan lupa. Okay, soalan tadi ialah adakah Raise the Stars ni ialah insert Rasanya tidak. Raise the Stars ni ialah salah satu format yang there's a lot of effort, a lot of love and a lot of heart from our producers daripada tim Astro yang telah take a lot of time to create something new, membawa satu rancangan baru, rancangan reality yang special untuk rakyat Malaysia. So we hope that para audience, para Malaysia akan memberi peluang untuk enjoy the show, untuk lihat kita punya contestant, all the incredible talents kita malam ni dan juga kita composers as they work together, hopefully kita raise the star together. Yes, martabat utamanya adalah bakat-bakat Ajay kata-kata ini, kita nak angkat bakat-bakat yang berbakat perlu diangkat dan Raise the Star. Of course, kita nak menaikkan lagi karya-karya daripada komposer kita dan juga meraihkan lagi bakat-bakat ada dalam industri seni tanah air. Saya tahu mungkin ada banyak lagi soalan tapi ini adalah yang terakhir untuk malam ini. Lepas ni maybe boleh proceed untuk one-on-one session. Sekali lagi berikan tepukan untuk Idlan, Sherry, Alif, Abang Ajay, Ikhwan, Audimo, Sheila Hamzah dan juga Aina Abdul. Baik, seterusnya kita ingin rakam momen yang sungguh berharga ini. Saya nak jemput Saudara Azrul, official photographer daripada Astro untuk kita ke sesi fotografi. Sekarang ini dipersilakan Azrul. Okay, get ready, dah cantik semua. Para komposer, host dan juga pengacara kita dan juga Idlan sekali. Kita ambil gambar dulu. Baiklah. Okey, sempat betul-betul dulu. Dan untuk rakan-rakan media lain yang turut ingin ambil gambar,
Boleh dipersilakan ke pentas kita. Under the moonlight. Gitu. Baiklah. Cantik. Beautiful. Amazing. Okay, iklan. Cantik, baiklah, sila kekal di sini sebab kita akan turut menjemput ke 30 peserta kita untuk turut serta bergambar bersama dengan kita. Rasa macam balik kampung raya. Selamat Hari Raya. Okey. Nampak tak? JR sekali please.
lagi sekali. Take 2. Okay, ready semuanya? 3, 2, 1. Daripada para media, okey semuanya, gambar cukup. Okey, animal footage yang diperlukan. Satu lagi, let's go. One more. Raise the star lagi sekali. 3 kali, cukup quorum. Okey, lagi sekali kali ni nak try lain pula ke? Raise the star. Okey ya? Okey, 3, 2, 1. Itu dia. Wow, kemeriahan terasa. Berikan tepukan gemuruh kepada semua komposer, pengacara, wakil-wakil dari Astro, peserta-peserta 30 yang telah berturut serta, pengacara Live Plus dan semua yang terlibat untuk Raise the Star, dan of course team Astro yang turut serta untuk sidang media pada hari ini. Dan ini adalah penghujungnya untuk sesi sidang media Raise the Star Malaysia. Dan kepada semua, jangan lupa untuk saksikan berbulan 22 Jun 2025 jam 9 malam di Astro Ria. Salam selamat Astro Go. Nama siapa? Nama. Dan mengenai anda dan pastikan jangan lupa untuk terus support dan jangan lupa bagaimana berminat Raise the Star. Sampai sini saja untuk sidang media pada malam ini. Nama saya Una Bella. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Interview ke? Tak, sekejap je ni. Jangan buat shot je sebab peminat dia. Oh, faham. Interview tu boleh ambil dah ke? Boleh ambil ke? Tak. Boleh, tarik je siapa nak. Aina lah. Kenapa nak? Biar. Yang lain belum lagi? Belum lagi. Ambil Sheila lah. Sheila nak balik. Tengok dah. Dia nak ambil gambar. Ha? Tak tahu lah. Tak tahu dia nak balik kena ambil gambar. Ambil gambar kot. Dia nak ambil ke tidak? Nak sikit je. Sekejap. Tarik. Makan sikit je. Itu. Dalam tu. Banyak tak? Alat. Tak ada ke sana? Boleh kan? Suruh sini kejap. Nak interview Aina. Sorry. Hai, masuk ni sebab sekejap. Oh ya ke?
Ni nak esok itu. Orang sini. Orang siapa? Banyak dulu. Ni esok ni. Ni media semua. Kejapnya kau tak bergaduh. Apa tu? Air lah. Oh, sekali lah, sekali. Hafiz. Soi lambat. Tak apa. Saya sampai. Kak. Boleh kak ambil tak? Sebab kak dah habis. Saya dah tahu okey tak? Tak, ais cream. Oh, ais cream coklat. Mana tak? Dapat ais cream yang coklat. Kita nak interview Aina dulu. Nanti kita post kat social media.